Bang lapar bang. Aku tengah makan ni tak nampak. Mana cukup? Mana cukup? Benda tak cukup lah. Sebab kalau lapar, kacang pun jadi. Mana? Ada idea nak nyawa mana? Bami lah. Tempat dia. This is his place. Mana bang? Kau nak makan apa? Tak kisah ni makanan. Kalau nasi lemak, mana? Itik salai. Tapi salai baik. Salai. Tak, selain itik ada. Ada? Ayam, daging. Baik tu bang, baik. Tadi saya tahu. Ada telur asin, ada ulam, kena bang, ulam lemak salai. Abang tinggal satu benda ni, sama belacan. Ui, baik. Jom lah. Dah lapar lah, perut dah Memang dia macam lapar. Cik Mak tadi. Awak yang tudang. Awak dah tahu ni. Apa dia? Kau ulang ni? Jarang. Okey. Sekarang ni kita dah berada dalam van. Di mana van ni ada 12 seater bang. Tapi yang tinggal 11 seater. So van kita ada 11 seater. Dah kira. Kau jangan ngajau. 300 meter Newton top di paras laut, di mana seketika itu sepi menjuli hati. Aku tahu tu lah. Okey, sekarang ni Abang Amy dah masukkan gear. Kita akan jalan. Gear berapa ni bang? Dia satu. Gear 1. Okey, kita akan mulakan gear dengan 1. It was at this moment that he knew he fucked up. Wow. Lama sangat tak bawa van. Dah jadi bodoh lah hidup. Okey bang. Okey, sekarang ni jap. Saya kena bagi tahu. Sekarang ni dia akan free gear dulu. Okey. Betul ke ni. So, sekarang ni dia akan tekan clutch dulu. Dia Handbrake. buang angin. Oh. Brake angin pakai van pakai brake angin. Tapi angin dia dekat dalam. Okey, sekarang ni dia lepas slow. Baru lepas. Okey, dan dia serang ke bergerak. Dah bergerak sekarang ni. Kita cuba mengambil seorang lagi penumpang. Di mana penumpang itu akan bersama dengan kita memakai baju selangor aksi. Di mana Farid bersama dengan Ikin. Dan sekarang ni kita tengah jalan turun. Mungkin kita akan solat dulu dekat masjid RTM ni. Solat sunat dulu untuk merahmati perjalanan kita. Yang kira-kira mengambil masa berapa hari bang? 1 hari setengah. 1 hari setengah. So maknanya kami akan sampai di Kok Diang pada hari ni baru Jumaat 9 Mei So dijangkakan kita akan sampai ke Madinah selepas orang habis hari musim haji lah. Sekarang ni kita lapar, di mana BJJ akan pergi cari makan. Okey, Mi kena Pot aku bawa. pot kau tu. Pot aku bawa. Pot kau bawa, okey. Tak, ini memang pot aku. Tu pot kau, okey. Pot ke mana ni? Pot Mi? makan aku bawa. Okey, pot makan. Ni lah. Dia dekat simpang dekat lepas Petronas tu bang. Kan? Apa beza durian Belanda dengan durian? Durian Belanda ni dia datang dari Belanda lah. Durian kita ni datang dari kampung. Oh, Ya, ni. Mat. Kiri kau. Kiri kau. Tu. Ayuh Mat kita pergi. Dia ada canai tu sini. Sini Mat, jalan cerita dia Mat. Dia Roti Canai ni, dia ni kerja dengan Dah pergi. lagi-lagi senario tu. Kita dekat Taman Medan, kita nak tempat api tak tahu apa pula ni. Apa benda tak durian Belanda kan. Tapi dia kata berada ni berair dan sedap. Air durian Belanda isi lebih. Abang Man. Kalau botol kecil Dia tak macam campur ais. Oh. Dia tak campur ais. Kalau benda bagi rasa So ni ada 3 saiz abang kan? Ada 3 saiz. ni kan. Bila minum ramai-ramai, buat SOP je macam nak bayar. Tapi BRQ bayar. Buat dah. Ni minum free Mat. Kau bayar? Tak payah.
Tayar ke. Tayar. On me. Dah agak ingin. Ui. Macam tengah makan durian. Macam tengah makan durian. Dalam tu dia ada barang. Ha, ada barang. Terima kasih bang. Okey baik. Terima kasih support. Okey dek. Kami beli dia bayar bang. Okey baik. Terima kasih. Okey baik. Inilah manis kehidupan. Bila kita makan tak semesti kita rasa. Bang. Okey, baik kepada peminat-peminat air daun Belanda boleh datang ke PJS 2 Taman Medan untuk merasai kelezatan air daun Belanda kami. Okey, terima kasih support. Okey, baik. Air durian Belanda mat. Oi, lain macam tu. Bila minum air durian Belanda rasa nak menjajah mat. Sebab apa? Sebab Belanda. Ni kau service center. Ni. Mana tak ada pun bapak kau cakap. Bapak saya biasa dia kereta. Yalah tak biasa sangat lah tu. Takkanlah hari-hari dia Okey, PJJ. Sekarang ni berada di Salai. tak sini kan kat mana kau tahu. Oh. BJCC. Kau bagai ni bahal. BJCC Taman Medan. Apa kita buat kat sini? Ha? Kita buat apa kat sini? Apa bang? Apa? Mancing. Makan le. Baca lah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maafkan kami ya Allah berkati lah jaga diri kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Okey, ini saya makan. Aku tak pernah makan itik tu. Tak pernah makan. Tak ya. Aku kena itik ni dah lama. Tak makan itik lagi dah jadi macam itik. Baik, Mat. Perut dah penuh, hati ada suka. Tapi proof lah dia punya lemak. Jadi tak, yang apa makan suka makan gulai lomak ni tapi tak nak pedas, ini antara tempat dia dah. Dia tak pedas, dia ngam-ngam, pedas dia ngam-ngam. Ada lah rasa pija-pija sikit kan. Tapi dia tak adalah powder. Ha? Tak, aku tak makan pun sama macam ni. Sedap kami salai dia padu. Dia tak terlampau terbakar lah. Lepas tu tak berapa pedas sangat. Tapi best lah. Dan ni pasal belum? 8.9 per 10. 8.9 ataupun 9 lah, 9.10. Saya boleh bagi 8.5, 8.5 per 10. Sebab saya ada lagi tempat yang lagi sedap. Tapi saya tu lah. Sebab ada tempat yang Banyak buat sekarang baru 4.5. Okay, hari ni tak ada sejarah ke? Kalau tak nak bagi makan tambahan. Sejarah Okey, sejarah dia sekarang ni di Salai ni dia berasal daripada balai. Nani? serius lah. Dia ada satu balai polis yang lama dekat Taman Medan ni. Tu Amy kau umur berapa? Tahun 73. Kau dah ada dah? Kau dah ada dia kan? Belum. Contoh aku duk main kat sini, Jepun pun duk berkeliaran lagi ni. Masa tu Jepun detik Maya. Jepun duk main lagi sini. Yang tu duk keluar beli kedai Aceh, beli okok. Pos petang. So, waktu tu susah lah. Nak pergi beli okok John pun susah waktu tu. Sebab dia berebut dengan Jepun kan. Waktu tu. So, asal-usul daripada situ lah. Ini punya perjalanan. Perjalanan hari ni lebih kepada kita memahami sejarah Salai. Terlepas boleh tonton semula. Tadi dekat minit ke 13.56. BJJ episod 0002. Satu. 0001 kaunter 3 dah selamat sampai ke office mula. Tadi kita dah pergi Taman Medan, Salai. Salai kan? Taman Dato' Harun. Ni apa boleh jadi kau cakap? Ni Durian Belanda. durian Belanda tak gigi. Ada durian Belanda Abang Sudiman Sudin yang berada di depan kedai berhampiran dengan kedai Bosnita. Kot. Bosnita. Kan? Dekat dengan ni apa? Lemang. Dengan lemang kan. 12. Bukan lemang 12. Lemang lain.
Kat Lemang. Ada kena lemah lepas tu. Jadi korang cari je Sempang 4 yang ada dekat Taman Medan tu. Situ. Balai polis lama. Balai polis lama Gombak. So Nanti kan episod seterusnya nak kat mana bang? lagi baik, lagi baik. Kat mana? Lagi baik. Kat mana? Kampung Melayu Subang. Kampung Melayu Subang. Oh, lagi jauh perjalanan ni. Kampung Melayu Subang. KMSS. Kampung Melayu Subang yang sebenar. Dalam Subang, dalam bahasa Inggeris apa Anting-anting. Bukan. Kalau Subang Earring. Anting-anting tu penyanyi. Kan. Itu ginting. Bukan. Itu pemain badminton. Bodoh. Yang penyanyi tu Ayu Ting-Ting. Tak apalah. Anting-anting apa? Lace. No. Kan. Piercing. Earring. Earring. Ya pula. Earring. Lace Malay earring. Jaya. Jaya. Sukses. Dah.